IIC akhirnya dedahkan siapa pelaku pemalsuan dokumen pemain warisan Harimau Malaya. Jawatankuasa Siasatan Bebas IIC mendedahkan Setiausaha Agong FAM Datuk Nor Azman Rahman Chuai semasa menghantar dokumen kepada FIFA. Pendedahan itu merupakan sebahagian daripada laporan IIC yang diserahkan pengerusi jawatankuasa itu Tun Mat Raus Sharif kepada pemangku Presiden FAM Datuk Wira Yusof Mahadi. IIC menyifatkan sebagai figura yang bertanggungjawab memantau segala aspek pentadbiran FAM Nor Azman seharusnya lebih teliti dan memastikan dokumen yang dihantar tepat. Kegagalan beliau berbuat demikian bukan saja disifatkan cuai oleh pihak IIC, malah jawatankuasa itu turut mendapati Nor Azman melanggar beberapa prosedur badan induk itu. Sehubungan dengan itu, IIC mengesyorkan beliau dirujuk ke Jawatankuasa Tata Tertib FAM untuk prosiding disiplin dalaman. Prosiding tersebut bukan saja bertujuan sejauh mana Nor Azman teliti dari segi tugasnya atau sebaliknya, malah ini akan menentukan sama ada hukuman tambahan patut dijatuhkan atau sebaliknya. Nor Azman ketika ini masih lagi menjalani penggantungan oleh FAM sejak Oktober lalu. Justru tugas Setiausaha Agong FAM di pangku Timbalan Presiden FAM Datuk S. Sivasundaram.